Nama aku Sufian. Aku dah hampir 3 tahun bawa e-hailing. Macam-macam jenis penumpang aku dah jumpa. Tapi satu malam tu, aku alami sesuatu yang takkan aku lupa sampai bila-bila. Bagi aku, inilah pengalaman paling berharga dalam hidup aku. Walaupun aku tak minta. Malam tu hujan renyai-renyai. Lebih kurang pukul 10 lebih. Aku dapat satu order dari kawasan Samarahan. Lokasi penumpang, satu kawasan perumahan agak sunyi. Bila aku sampai, aku nampak seorang perempuan berbaju kurung warna ungu, berdiri dekat tepi jalan, bawah lampu jalan yang kelam. Muka dia tak jelas, tapi aku perasan satu benda. Dia wangi sangat. Bau bunga melur campur mawar, segar, tapi pelik. Dia masuk kereta tanpa banyak cakap, tutup pintu perlahan. Bila aku tanya nak pasang radio ke, nak air ke, dia cuma cakap, boleh buka cermin sikit? Saya nak rasa angin malam. Aku tengok luar, nasib hujan tak lebat. Aku buka cermin sikit dan kami pun teruskan perjalanan. Sepanjang jalan, dia diam, langsung tak bersuara. Aku cuba borak sikit-sikit, tapi dia hanya tunduk pandang luar. Bau wangi dia masih kuat, macam baru lalu tepi kedai bunga. Dalam 20 minit kemudian, kami sampai ke destinasi, satu kawasan sunyi, dekat-dekat dengan tanah perkuburan lama. Aku pandang belakang dan dengan nada biasa aku cakap, "Kak, kita dah sampai." Tapi tak ada jawapan. Aku pandang cermin pandang belakang, kosong. Tempat duduk tu kosong. Dada aku rasa macam ditekan batu, nafas jadi berat. Aku toleh sepenuhnya ke belakang, memang tak ada sesiapa. Tingkap masih terbuka sikit. Dan kat tempat duduk tu, ada sehelai kain tudung warna ungu dan atasnya duit RM102 lama, siap dengan duit shilling 5 sen bertaburan atas seat. Aku tak tahu macam mana aku balik malam tu, tapi yang aku tahu, aku berhenti bawa kereta 2 minggu lepas kejadian tu, dan sampai sekarang bau wangi bunga melur tu kadang-kadang masih singgah dalam mimpi. Itulah pengalaman paling berharga aku, sebab sejak malam tu aku tak pandang ringan tentang dunia yang kita tak nampak.